cara apa aku buat, yang penting base. Tengok base, kalau sama, langkah pertama kumpulkan di belah kiri. Kumpulkan semua log di belah kiri. Langkah kedua, factorize. Di mana tambah tulis di atas dalam bentuk bracket, tolak tulis di bawah. Langkah tiga, kuasa, power, hilangkan log. Langkah keempat, solve. Selesaikanlah. Ni. Kalau berbeza, beza pada tahun ni pakai power atau root. Power atau root. Power atau root untuk bagi sama. Pakai power atau root. Power atau root. Power atau root. Power atau root bagi sama. Kalau beza. Pakai power atau root bagi sama. Baru start. Ya, baru start. Sama 4 step. Kalau beza, bagi sama menggunakan power atau root. Power tu kuasa 2, kuasa 3, root, square root, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Lepas tu follow 4 step. Lepas tu ikut 4 step. Kiri, faktor, kuasa, solve. Ini log soalan nombor 8. Soalan nombor 8. SPM. Soalan nombor 8 SPM. Belum masuk soalan, baru nak masuk. Salin. Kiri, faktor, kuasa, solve. Ini tahun ni. Kita lihat, kita lihat. Kita lihat. Kita lihat, kita lihat. Kita lihat soalan pertama ya, minta maaf. Kita lihat soalan pertama. Kita lihat soalan pertama. Tengok anda di bumi mana. Okey, sekarang kita jawab. Cuba buat soalan pertama. Okay, cuba buat ini soalan pertama. Tengok boleh tak jawab? Cuba. Sudah? Tak apa, ini soalan. Cuba buat. Dah. Dah. Okay, dah. Kita tanah bermasak. Kita tanam buah masa, saya tengah mengajar log. Kita tanam buah masa dengan baik-baik, saya tengah mengajar log. Log yang mana tahun ini dijangkakan penting keluar solve.
Saya ajar dengar baik-baik. Okey, berhenti sekejap biar saya ajar. Okey, saya ajar. Langkah pertama tengok base. Nanti SPM nanti tengok base. Ini beza. Satu P, satu square root. Nak bagi sama senang je. Saya jadikan ini di ini. Ini square, ini pun square. Maka saya buat log, tolong dengar sekejap. Log P 5625 tolak log P. Sebab niat saya nak bagi sama. Bila saya square akan jadi sama. Maka ini square 9 P kuasa 2 sama dengan 2. Ini langkah pertama. Tolong, ini langkah pertama dalam periksaan nanti besok. Sebab mengikut maklumat yang saya terima, log memang keluar satu soalan lah. Dia ada 2, gembira, celaka. Mula-mula celaka, base dia berbeza. Maka saya guna power root. Ada orang cakap, cikgu cara ini cikgu sekolah saya tak terima. Ingat, kertas satu tengok jawapan. Kertas satu tengok jawapan. Okey, dah sama. Fakturkan. Log P, fakturkan. Minta maaf, fakturkan. Letak per sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Di mana 5, 6, 25 di atas. Dia tolak ialah tulis di bawah. 9 P kuasa 2. P kuasa 2. Maka ini apa jadi P kuasa 2. Lepaskan kan langkah 1. Kumpulkan. Memang tak payah kumpul. Memang sudah kumpul. Langkah yang kedua, fakturkan. Sudah faktur. Langkah kedua, fakturkan. Langkah ketiga, power. Maka ini 9, 6. 9, 5, 5, 6, 25 bagi 9. Dapat 625. 625 per P kuasa 2 sama dengan ini pun P kuasa 2. Maka P kuasa 4 sama dengan 625. Maka P sama dengan ini kuasa 625 kuasa 1 per 5, 1 per 4. Kuasa bracket 1 per 4. Tutup bracket. Jawapan dia 5. Jawapan dia 5. Ini jawapan dia 5. Saya lanjutkan. Jawapan dia 5. Ini otak saya. Cikgu cakap langkah pertama, Cikgu Van cakap kalau soalan ini keluar dalam SPM, langkah pertama Cikgu Van cakap kena base sama. Boleh tak cikgu saya mau jadikan sama ini? Yang ini jadi yang ini. Maka yang ini saya square root, yang ini pun saya square root. Boleh? Log niat kita nak bagi sama. Square root P. Cuba ambil kalkulator. Square root 5, 6, 25. Square root 5, 6, 25. Dapat 75. Square root dapat 75. 75 tolak log square root P 3P sama dengan 2. Okey, fakturkan. Langkah pertama dah selesai. Langkah 2, fakturkan. Ini fakturkan macam ini. Letak satu batang sama dengan 2. Ini letak log square root P. Okey, macam mana faktor 75 atas. Ini tolak tulis di bawah 3P. Ini boleh potong dapat 15. 15 75 ya 25. Minta maaf 25. 25. 75 bagi ini 25. 25 per P sama dengan punca kuasa ini. Punca kuasa P kuasa 2. Boleh potong P. Darab P kuasa 2 sama dengan 25. P sama dengan punca 25. Maka jawapan dia 5. Ini cara masing-masing. Boleh. Apa saja. Ikutlah cara saya. Kertas satu apa pun boleh. Sekarang ni bukan masa nak dengar. Cara ini boleh, cara itu boleh. Buat saja apa yang kamu faham. Power atau root. Power atau root. Ini contoh yang pertama. Log indices tak ada tambah tolak. Tajuk lain tambah tolak. Log indices tak ada tambah tolak. Ini tengok panjang lebar. Last kali jawapan 5. Okey, cuba buat. Saya mau ajak. Okey, cuba buat ini. Saya tengah mengajar log. Cuba ambil masa.
Sekarang saya tengah mengajar soalan nombor 8. Minta maaf, soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Log 7, 6, 7, 8 ni nombor 8. Betul kan nombor 8 kan? Nombor 8. 3 S1 petik 7 ya nombor okey nombor 8 betul. Nombor 8. Cuba jawab. Pertama, manusia band Karteswaran tengah mengajar SPM Rabu selesaikan P Y sama fakturkan log Y letak batang macam ni 2 tolak jadi per 16 tutup balik sama dengan 3 langkah 1 langkah 2 ini potong ini Y kuasa 3 sama dengan 1 per 8 Y kuasa 3 buka berapa kali Y kuasa 3 Y kuasa 3 pindah sana Y punca kuasa 3 1 per 8 maka jawapan 1 per 2 1 per 2 bagus nanti periksa macam inilah soalannya namanya solve dia ada 2 mana-mana satu akan keluar solve atau given kalau dua-dua tak keluar you maki amun mana-mana satu akan keluar. Saya tengah mengajar solve. Kalau tak ada pun tak apa. Boleh. Dia penting last kali jawapan ini. Engkau nak tiru kawan sebelah ke, engkau nak buat macam mana, ikut suka tingkau. Yang penting last kali 1 per 2. Engkau buat cara kau picit kalkulator terus keluar jawapan, lantar kau. Itu. Sebab dia cakap dia buat cara ini, cara elok. Biar lantar. Sekarang bukan masalah cara apa. Saya masih mengajar soalan nombor 8. Sabar masih tengah mengajar soalan nombor 8. Ini given. Kita tengok juga lah takut mana tahu given. Tiba-tiba kita belajar solve. Tiba-tiba keluar given. Okey, cuba. Ini given. Ini given. Macam mana aku tahu given? Dia ada van. Ada van. Given. Senang je. Dia given dia macam ni. Mula-mula tengok base. Sama. Maka 625. Maka log X 5 kuasa berapa? 625 5 kuasa berapa? 5 kuasa 4. Lepas tu bawa ini ke depan. 4 log X 5. Bawa ke depan. Maka 4 ini berapa? Y. Maka 4Y. 1 markah. Biasa 2 markah. Minta maaf. 2 markah. Okay, ini base beza. Dia senang je. Kalau given, dia 2 aja. 1 main buka, 1 main batang. 1 main buka, 1 main batang. 1 main buka, 1 main batang. Macam mana nak tahu main buka ke batang? Tengok base. Base berbeza, main batang. Main batang. Di mana ini atas. Log 25 tambah log dengar X kuasa 7. Lepas tu yang 5 ni letak bawah. Log 5. Log 5. Sekarang baru letak base apa? X. Semua letak X. X. Maka 25 ialah 5 kuasa 2. Maka tulis 2 log X 5 tambah ini 7 bawa ke depan. Semua ke bawah ke depan. 7 log X over log X5. Itu saja. Mak bapak bergembira, gantikan. Ini log, ini Y. Ini potong, ini Y. Maka apa jawapan dia? 2Y tambah 7 per Y. Jangan potong. Itu jawapan dia. Ini Y, ini pun Y. Maka 2Y tambah 7 per Y. Ini jawapan dia. 2 markah. Ini adalah given. Given, tengok base. Kalau sama, main buka. Macam inilah buka. Kalau beza, main batang panjang. Minta maaf, kita panjang. Lajukan sikit. Itu cara dia lah. Dia ada cara dia. Saya tak mau. Okey, cuba buat sekarang. Boleh. Jawapan dia pun sama. Cuba.
Dengan saya ajar, sekarang ni saya ajar hari ni sampai malam paper 1 yang mana kamu boleh menjawab. Walaupun lemah macam mana pun boleh jawab. Yang itu saya ajar. Sekurang-kurangnya dah ada 50 60 markah lah. 60 markah dalam kepala. Nanti bila pergi periksa paper 1 jawab mana yang saya sebut. Buat itu dulu. Lepas tu baru bantai yang lain. Itu cara samalah paper 2 pun. Tengok balik video. Jangan takut. Admath jangan risau. Semua lulus Admath. Jangan risau. You hanya pergi periksa, jawab saja. Contoh ini. Otak saya adalah otak mana? Ini tengok 3. Ini 27. Macam celaka. Beza. Maka nak jadi apa? Nak jadikan dia apa? Saya rasa saya pilih 27. 27 jadi 3. Saya jadikan dia punca kuasa 3. Barulah dapat 3. Maka bila punca kuasa 3, ini pun punca kuasa 3. Maka saya tulis log 3. Saya akan ajar dua-dua cara. Sabar, 12x tambah 5 tolak 2 log. Punca kuasa 3 ialah 3. Ini x kuasa 6. Punca kuasa 3 ialah 1/3. Potong-potong x kuasa 2 sama dengan 2. Ingat, punca kuasa 3 ialah 1/3. Punca kuasa 2 ialah 1/2. Cube root ialah 1/3. Square root 1/2. Okey, sekarang nampak 3 sama. Log 3 letak satu batang macam ini sama dengan 2. Ini atas 12x tambah 5. Ini tolak, tulis di bawah x kuasa 2. Okey, nak hilangkan log 3 kuasa 2, 9. Maka tulislah 12x tambah 5 per x kuasa 2 sama dengan 9. Darab 9x kuasa 2 sama dengan 12x tambah 5. 9x kuasa 2 tolak 12x tolak 5 sama dengan 0. Pakai 2 jawapan. Tolong pakai 2 jawapan EQN. 9, negatif 12, negatif 5. Keluar tai ABC 5/3. 5/3. Negatif 1/3. Okey. Lepas tu tulislah jawapan. 5/3. 5/3. Okey, 5/3. Untuk soalan ini dua-dua diterima. Minta maaf. Okay. Salin. Sembilan dapat macam mana? Okey, dalam step yang kita buat, nak hilangkan log, minta maaf, nak hilangkan log 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ialah 9. Okey, ada orang tanya, kenapa yang ini cikgu terima dua-dua? Kerana bila saya sebagai pelajar yang bertanggungjawab, ambil ini memang terimalah, sah. 5/3 memang sah. Ini negatif 1/3, kenapa diterima? Bila saya masuk dalam ini, bila saya masuk negatif 1/3, masuk dapat 1. Log positif diterima. Kalau you masuk, tak percaya, cuba ambil kalkulator log negatif. Cuba ambil kalkulator log negatif 3. Kalkulator mencarut. Bila letak dekat sini negatif, baru mencarut. Maka ini dua-dua terima. Dia tak boleh kalkulator log negatif, tak boleh. Tapi bila saya ganti, tak keluar negatif pun. Bila saya ganti dekat sini, tak keluar negatif pun. Macam mana dapat log 3? Kan saya ajar dalam tajuk ini, kalau celaka kita kena pakai power ataupun root. Apa itu power atau root? Power ialah kuasa 2, kuasa 3. Kuasa 2, kuasa 3. Root ialah square root, cube root. Punca kuasa 2, punca kuasa 3. Maka saya pilih 27. 27 nak jadi 3, saya pakai punca kuasa 3. Maka ini pun punca kuasa 3. Maka dapat log
3, 12x tambah 5, tolak log 3, punca kuasa 3 ialah 1/3. Maka x kuasa 6 darab 1/3 dapat x kuasa 2. Sama dengan 2. Sekarang base sama. Buatlah macam biasa. Fakturkan. Fakturkan dan sebagainya. Fakturkan dan sebagainya. Lepas tu buat macam biasa. Mungkin tak faham, kita lihat lagi. Nah, ini dua-dua jawapan. Okey, cuba ini. Ini tambahlah. Masalah. Okey, cuba ini. Cuba. Dah. Kita tak nak buat masa. Saya tahu anda sedang menjawab. Kita sembang-sembang sampai besok tak habis. Sekarang dah pukul 3. Saya nak ajar sebab saya nak ajar hari ini 10 soalan dah cukup. Malam kita sambung. Yang ada subjek lain, accounts ke apa-apa, kita lihat kemudianlah. Okey, ini 27. 27 ini 3. Tak sama cikgu. 27. Ini 27, ini 3. Okey, nak pilih mana? Saya pilih yang ini. Sebab ini lagi senang. Log 27, minta maaf. X tambah 2, tolong ikut cara saya sama dengan 3 nak jadi 27 ialah kuasa 3. Maka log kuasa 3 ialah 27 lah. Lepas tu bila ini kuasa 3, ini pun kuasa 3. 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 dapat 216. Tolonglah ikut cara yang saya ajar. Selepas tu mak bapak telah ajar. Ini log 27, ini log sama. X tambah 2 sama dengan 216. Ini cara yang terbaik. X sama dengan tambah bawah sana 216 tolak 2. 214. Ini jawapan dia. Salim. No, 216. Dia langkah pertama, kau jangan panik. Langkah pertama, jadikan dia base yang sama. Ini 27, ini 3. Saya pilih nombor kecil. 3 nak jadi 27 ialah kuasa 3. Maka yang 6 pun kuasa 3. Maka log 27 X tambah 2 sama dengan log 27 216. 16 kuasa 3, 216. Sama boleh potong. X tambah 2 sama dengan 216. X sama dengan 214. Okey. Sama. Ini kuasa 3.
Ini 27 nak jadi 3, punca kuasa 3. Saya pakai punca kuasa 3, ini pun punca kuasa 3. Maka log 3 kurungan X tambah 2. Punca kuasa 3 adalah 1/3 sama dengan log 3, 6. Ini potong, ini potong. X tambah 2 kurungan 1/3 sama dengan 6. 1/3 pindah sana. X tambah 2 sama dengan. Jadi 6, 2, 3/1. Betul? 6 kuasa 3 ialah 216. Ialah 1/3 punca bila sana jadi kuasa lah. Maka X sama dengan 214. Sama juga. Yang penting kamu ada otak dan yang ini keluar dalam SPM. Dia ada 2, given dan solve. Dia ada given dan solve. Itu cara dia. Sama juga. Baik ikut cara saya. Ajar. Semua saya ajar. Sebelum habis exam, saya ajar. Ada beberapa tajuk je saya tak ajar. Ingat hari ni habis bukan habis di sini. Hari Selasa ada banyak slot. Hari Selasa ada banyak slot. 5.30 sampai pukul 12. Hari Rabu periksa. Cuba ini. Base beza. Pakai sendiri otak. Sudah pakai otak? Tomorrow. Besok boleh lah. Besok boleh. Sebab you ada yang account jangan join lah. Account join accounts lah. Yang ambil accounts masuk accounts. Sebab Admaths adalah sokongan saja. Bukan nak target A+ sangat. Boleh tengok video pun. Admaths ni memberi sokongan saja. Masuk universiti. Tak payah harap lah straight A+. Semua apa pun tak ada. Yang penting dapat universiti. Lepas tu dekat universiti berjaya dalam hidup. You ingat orang yang dapat straight A+ semua sudah berjaya ke? Sama juga. Yang penting berjaya masuk universiti, banggakan mak bapak cukup. Jangan terlalu tekanan. Aku nak masuk TV. Dapat straight A+. Tak payahlah. Seorang saja di Malaysia boleh keluar. Itu pun dah ada orang, tak tahu siapa. Maka kita penting jangan tekanan, pergi periksa, jawab. Itu cara dia. Belajar untuk jangan terlalu mengajar Rizal. Ya, jangan terlalu mengajar Rizal, tapi dia pun mengajar juga. Okey, tak apa, itu mengumpat. Kita lihat sekejap lagi saya hantar satu lagu. Dengar lagu, dengar aja. Sebab semua bosan kan? Maka ini saya ambil kuasa ini, kuasa 2, ini pun kuasa 2. Maka log K 256, ini depan dia log jadi kuasa 2. Tolak log K sebab dah hilang dah. Maka 16 K kuasa 2 sama dengan 1. Ingat 4 kuasa 2 K kuasa 2. Sekarang sudah sama. Faktorkan. Log K dekat luar. Boleh pilih mana-mana. 256. 256 kuasa 2. Oh, besarnya tak apa. Mak bapak tak ada ganggu. 25, 5, 3, 6. 16 K kuasa 2. Faktorkan. Sama dengan 1. Maka ini bahagi dengan 16. Dapat 4096 per K kuasa 2 sama dengan K kuasa 1 K. Bila pindah K kuasa 3 sama dengan 4096. K sama dengan kuasa 3 pindah sana punca kuasa 3. Buatlah punca kuasa 3. Macam mana? Kuasa kurungan 1/3. Dapat 16. Maka K ialah 16. Ni jawapan dia. K kuasa 2 macam mana? Ini. Ini kan saya nak hancurkan ini. Kan punca kuasa K. Lepas tu ini 4K. Bila nak hilangkan ini, kena kuasa 2. Bila ini kuasa 2, ini pun kuasa 2. Bila ini kuasa 2, dapat 16 K kuasa 2. Ada orang dia mau ini dah ini. Maka dia bawa square root ini, dia bawa square root ini. Boleh. Ikut agama masing-masing. Square root 22.
Boleh kan tadi cakap boleh. Square root. Dia yang paling penting kena pilih satu saja. Tak boleh main dua-dua. Kena pilih salah satu saja. Ya. Ini jawapan dia. Jawapan dia sama. 16 juga. Okey, cuba. Cuba. Dah. Kita tak nak buat masa. Harap boleh jawab. Sekarang dah pukul berapa? Okey, dah. Pertama saya guna cara. You boleh nampak nanti SPM keluar yang mana penting. Sekarang saya mau ajar ini ialah square root. Ini square root. Maka log X 8 tambah 1/3 log X kuasa 2 64. 64 sebab dia square root sama dengan 5. Okey, sekarang kita nak faktorkan, minta maaf. Log X faktorkan ialah 8 darab, ini tambah ialah darab 64 1/3. Tutup balik sama dengan 5. Betul? Log X. Ini tambah jadi darab. Ini 1/3 jadi kuasa. Maka ini pakai kalkulator X kuasa 5. X kuasa 5 sama dengan pakai kalkulator. 8 darab 64 kuasa kurungan 1/3 tutup kurungan. Dapat 32. Siapa yang ada cara lain, buat cara masing-masing. Kalau saya ada otak, saya buat macam ni. X kuasa 5 sama dengan 2 kuasa 5. Maka X ialah 2. Siapa yang buat macam biasa, macam ini. X sama dengan 32 1/5.
Sebab dia kuasa 5 pindah sana 1/5. 32 kuasa kurungan 1/5 tutup kurungan. Dapat 2. Ini lagi bagus. Pakai kalkulator saja. Tapi kita letak kurungan. Kalau buat tanpa kurungan, salah. Saya sedang mengajar soalan nombor 8. Selamat berjaya nanti besok. Dia ada given atau solve. Saya ingat akan keluar solve. Sebab tahun lepas keluar given. Boleh kita pergi ke soalan nombor 9 atau masih tak faham? Saya terdapat 32. Mana terdapat 32? You cuba ambil kalkulator 8. Cuba ambil kalkulator 8. Cuba ambil kalkulator 8 darab 64 kuasa letak kurungan 1/3 tutup kurungan. Cuba pakai kalkulator macam ini. Baru saya boleh tolong. Satu per tiga kan depan dia 1/3. Weh gila. Kan depan log kan 1/3. Depan log kan 1/3. Dia tu je. Nanti besok keluar. Ya, kena letak bracket. Kalau you buat tanpa bracket, salah. Besok keluar soalan ini. Langkah pertama, you pakai power ataupun root. Harap faham apa tu power atau root. Supaya samakan. Lepas dah sama, semua log kumpul di belah kiri. Langkah ketiga, faktorkan. Factorize. Tambah tulis di atas, tolak tulis di bawah. Langkah keempat, hilangkan log. Dia jadi kuasa, power. Langkah kelima, buat macam biasa. Selesai. Itu saja. Soalan nombor 6. Soalan nombor 8. Sekian, terima kasih. Soalan kalau guna root, tolong tunjuk aja. Kalau nak tunjuk root. Okey, root ialah macam ini. Kalau saya pilih ini, X dengan ini, maka apa? Log square root X. 8 ini pun square root 1/2. Tambah log square root X 8 1/3 sama dengan 5. Faktorkan log square root X, faktorkan 8 1/2 darab 8 1/3. Ini untuk mereka yang buat cara lagi satu. Sebenarnya kau boleh main tukar-tukar. Darab jadi tambah. Maka log 8. Minta maaf. Maka ini apa jadi? Ini jadi hilangkan log. Ini jadi ini. Maka X. Ini square root ialah 1/2. 1/2 dah ini. 5/2 sama dengan 8. 5/6. Maka X sama dengan 8. 5/6 darab 2/5. Terbalikkan. Potong. 1 potong 3. Maka X 8 1/3. Jawapan dia 2. Jawapan dia 2. Samalah tadi. Bolehlah apa-apa cara. Yang penting kamu faham square root. Batang panjang tak keluar ain. Saya tak ajar. Batang panjang tak keluar ain. Maka kita tak belajar. Batang panjang kita tak belajar. Tak keluar, jangan lupa. Keluar maki. Maka itu saja. Kita dah habis. Ain dan keluarganya. Saya dah ajar. Mana? Okey, dah habis. Kita nak pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 9, soalan nombor 10, soalan nombor 11. Namanya janjang. Janjang atau progression. Okey. Satu soalan, saya tak tahu yang mana satu. Satu soalan, dia melibatkan huruf akan keluar. Tak keluar, kau maki amun. Satu soalan melibatkan huruf akan keluar. Tapi saya tak tahu keluar dalam bentuk apa.
Satu soalan yang melibatkan huruf akan keluar. Kalau keluar, kalau GP, kita bahagi. Kita bahagi, lepas tu kita darah silang. Kita bahagi, kita darah silang. Kalau AP, kita tolak. Kita tolak. Itu saja. Ini yang saya huruf. Satu soalan berkaitan dengan huruf. Maka kita cuba lihat satu soalan yang berkaitan dengan huruf. Okey, kita mula. Kita mula. Yang huruf saja. Kita lihat huruf saja. Kita lihat huruf saja. Sekejap, kita lihat huruf saja. Sekejap, kita nak lihat huruf saja. Sekejap, kita nak lihat huruf saja. Sabar, kita nak, okey, cuba lihat ini. Kita nak lihat huruf saja. Semua sudah buka? Ya, sudah buka. Ya, cuba jawab. Huruf saja. Cuba. GP, aku pernah nampak, Kang. Janjang geometri, janjang arithmetic. Geometry progression, arithmetic progression. Cuba buat ini. Dah. Boleh buatkan sekolah. Dah. Okey, boleh saya ajak? Okey, ini adalah arithmetic progression. Tolong dengar. Ini adalah arithmetic progression. Saya sebagai pelajar, saya ambil, saya tolak. Ini tolak ini.
Saya ambil ini tolak ini. Maka X tolak 2P. Minta maaf, X tolak 2P. Okey, sama dengan Y tolak ini. Y tolak 9P. Okey, 9P. Saya ikut cara saya. Saya telah dididik pada tahun ini, SPM pada Rabu. Kertas satu soalan akan keluar berkaitan dengan huruf. Bila aritmetik, kita tolak. Kalau geometri, kita bagi. Kalau dia tulis geometri, kita buat macam ini. Minta maaf ya, kalau geometri, kita buat macam ini. X per 2P sama dengan Y per 9P. Lepas tu darab silang. Kalau GP. Tapi oleh kerana ini AP, kita tolak. Lepas tu dia nak Y tolak X. Maka ini pindah sana. Ini pindah sini. Negatif 2P tambah 9P sama dengan Y tolak X. Maka Y tolak X sama dengan 7P. Inilah jawapan dia. Tolong pakai otak dalam menjawab soalan ini. Ya, itu jawapan dia. Tak payah. Kau ikut je. T1, T2, T3, T4. Maka ini tolak ini tolak ini. Lepas tu jawab. Okey, saling. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi tapak semut. Ini bukan, ini bentuk lain. Kita lihat soalan pertama dulu minta maaf. Cuba teruskan. Kalau 7P belah kiri, boleh. 7 ini kertas satu, tak ada masalah. Jawapan dia 7P. Okey, cuba. Dah. Okey, saya tak mau bermasak. Manusia dengar, Arab boleh jawab. Oleh kerana ini apa? Ya, oleh kerana ini adalah geometry progression. Tolong, memang keluar satu soalan. Tapi saya tak tahu keluar yang mana satu. Saya minta maaf, saya tak tahu sampai sekarang keluar yang mana satu. Saya tak tahu keluar mana satu. Adakah dia keluar aritmetik atau geometri? Wajib keluar, ada huruf. Ini ada huruf. Maka ini adalah apa? Geometri, bahagi. Maka ini bahagi ini. 2K tolak 10 per K tambah 5 sama dengan dia dah bagi tahu 1/3. Dia dah bagi tahu 1/3 darah silang. Sebab dia dah bagi tahu. Sebab benda yang kita bahagi ni kita panggil common ratio. Nisbah sepunya. Maka darah silang. 3 dah 2, 6K tolak 30 sama dengan K tambah 5 darah silang. 6K tolak K sama dengan ini pindah sana, saya dah bijak 35. Maka 5K sama dengan 35. K sama dengan 7. Saya sedang mengajar soalan nombor 9. Atau 10 atau 11.
Antara 3 satu soalan. Itu melibatkan huruf. Melibatkan huruf. Melibatkan huruf. Melibatkan huruf. Kalau aritmetik, tolak. Geometri, kita bahagi. Sudah dapat. Ini sekarang. The first term ialah ini. Maka A adalah K tambah 5. K tambah 5. Ya, kan sebutan pertama dengan keadaan, oh tak ada, salah. Dia beritahu K tambah 1 ialah sebutan ke-8. Maka T8, sekejap minta maaf, adalah K tambah 5. K tambah 5. K kan 7. Maka T8 sama dengan 12. Dia nak first term. A. R sudah diberi. 1/3 formula dia. Minta maaf. A, R, N tolak 1. 8 tolak 1, 7. Sama dengan 12. Mak bapak beli kalkulator. Pakai kalkulator 26, 244. Pakai kalkulator. Jangan cakap tak tahu guna. 26. Senang-senang. You hanya perlu ada otak dan menjawab. Apa beza T dengan N? Okey, you tanya dalam bahasa Melayu ke untuk bahasa Inggeris? Siti Hajar, bahasa Melayu. Kalau you tanya dalam untuk bahasa Melayu, saya bagi tahu. T ini saya tak tahu. Tapi S ini biasa ada perkataan hasil tambah. Bila ada perkataan hasil tambah, pakai SN. Bila TN? Bila tak ada hasil tambah. Bila tak ada perkataan, contoh ini kan? Contoh ini kan? Contoh yang bawah ni. Contoh bawah ni. Dia cakap sebutan ke-8. Maka ini adalah T lah. Bila ada perkataan hasil tambah, baru pakai S. Formula di muka surat depan ada. Hasil tambah bermaksud the sum of the first. The sum of the first. Baru pakai S. Baru pakai S. Baru pakai S. Baru pakai S. Soalan ini dia bagi tahu, kau bacalah. K tambah 5 ialah sebutan ke-8. Maka ini adalah T8 sama dengan K tambah 5. K kan tadi dapat 7. 7 tambah 5 ialah T8 sama dengan 12. Kan formula T dekat muka surat depan ada A, R, N tolak 1. Mungkin you tanya kenapa pakai T? Kenapa cikgu tak pakai S? S ini syarat dia kena ada perkataan hasil tambah. Okey. A tak tahu. R kan ini. R ialah 1/3. 1/3 kuasa 8 tolak 1, 7. Sama dengan 12. Pakailah kalkulator. A kurungan. Pakailah kalkulator. Kurungan 1/3 tutup kurungan kuasa 7. Dapat 1/2187 tutup kurungan sama dengan 12. Ini darab dengan 12. 2187 darab 12. Pakai kalkulator dapatlah. Pakai 26244. Ini adalah A. Saya lajukan sebab masa tak ada. Ini baru satu soalan. Melibatkan huruf. Ini bukan. Ini melibatkan huruf. Saya ajar. Ini bukan. Huruf. Ini bukan. Huruf tahu huruf. Ini bukan. Huruf tahu huruf. Ini huruf. Ya. Cuba buat. Okey, cuba buat.
cos darab cos 2x dah terlibat. Dah. Okey, oleh kerana kita tak ada masa lari. Sekarang dah pukul berapa? Masih soalan nombor 9, belum masuk soalan nombor 10. Ini ialah arithmetic, dia nak arithmetic, ini arithmetic, ini tolak ini. P tambah 4 sama dengan 23 tolak Q. Tolak Q. Ini kefahaman dia. Cuba ambil otak dan jawab. Cuba ambil otak dan jawab. Okey, itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Ada dapat? P ialah 5. Bagus. Ada yang faham cepat? Bagus. Okey, ini cara lemah. Dia ada banyak cara. Kita ini T1, ini T2, ini T3, ini T4. Ada banyak cara. Formula dia ialah A tambah N tolak 1D. Ada banyak cara kalau kau nak buat lah. Ada banyak cara kalau engkau nak buat. Ada banyak cara. Saya dah cakap ada banyak cara. Kalau you nak buat lah. Itu. Ini macam ini. P tambah Q sama dengan ini pindah sana. 23 tolak 4. Dapat 19. Ini dapat 19. Satu persamaan. Ada banyak. Nanti saya ajar berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai cara. Itu satu persamaan. Nyamuk lalat banyak. Okey, satu lagi cara ialah apa? P tambah 4 sama dengan Q tolak P. P tolak Q tolak P. Boleh. Ini pindah sana. 2P tolak Q sama dengan negatif 4. Ini pindah sana negatif 4. 1 sama dengan 1 sama dengan 19 sama dengan 2 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 4 sama dengan P ialah 5. P ialah 5. Q ialah 14. Dia ada cara dia. You nak buat cara apa? Ikut suka tingkau. Saya ada cara saya. You ada pakai formula ini, you pakai. Boleh pakai formula ini. Sebab T4 ialah 23. 23. Dia buat macam itulah. Ini cara terbaik. Yang saya buat ni cara terbaik. Sebab apa saya cakap cara terbaik? Bukan saya buat. Kenapa saya cakap cara terbaik? Sebab bukan saya buat. Cara terbaik sebab otak saya begitu. Kalau ada huruf, kalau aritmetik, saya tolak-tolak. Lepas tu pakai EQN announce. Okey, saya tak faham. Bagus soalannya. Oleh kerana ini aritmetik, saya tolak ini, tolak ini. P tambah 4 sebab dia tolak-tolak jadi tambah sama dengan 23 tolak Q. Maka ini pindah sana. P tambah Q sama dengan 23 tolak 4, 19. Ini persamaan 1. Persamaan yang kedua, mainlah ambil lain-lain. Persamaan 2, saya ambil lagi ini. P tambah Q. P tambah Q pula. P apa? P tolak-tolak. Ini tolak tau. P tambah 4 sama dengan, saya ambil yang depan pula. Q tolak P. Q tolak P.
Maka ini semua pindah sana. P bawah sana. P tambah P. Ini pindah sana. Tolak Q sama dengan negatif 4. 2P tolak Q sama dengan negatif 4. Ini persamaan serentak. Maka pakai kalkulator EQN. 5, 14. Terus dapat jawapan. Kalau dia geometri, buat cara yang sama tapi dibahagi. Dia jadi bahagi. Ini baru soalan nombor 2, minta maaf. Nombor 1, 19. Ada cara lain. Dia ada cara lain. Ini okey, cuba buat ini. Geometri. Cuba bahagi-bahagi dapat jawapan. Malam ni 8.30. Besok ada. Nanti malam ni saya beritahu jadual. Mereka yang ada accounts belajar je lah. Nanti tengok video je. Sebab kita tak boleh belajar admin saja. Dia ada had dia. Macam malam ni ada accounts yang berbayar RM10. Kalau tengok hari ni sekejap lagi saya umumkan. Mungkin tak jadi sebab nak bayar dia 400. Nak bayar 400 yang daftar baru 10 orang. 10 darab 10 dah 100. Lagi 300, saya dah tak ada duit dah. Lagi 300, masih dengan orang yang jaga tu pun kesian juga. Dia orang pun nak duit juga. Kalau ada 40 orang, saya boleh jalan. Sebab 40 dah 10, 400. Itu tengok. Itu sekejap lagi saya umumkan. Saya akan kena telefon dia. Kena telefon dia. Accounts lah. Besok kan. Malam ni dengan besok. Saya kena tengok sekejap lagi. Kimia pun setakat ni daftar 30 orang. Kimia okey kot. 30 orang saya ada duit sikit. Saya boleh top up. Accounts ni jauh beza. Dia bukan apa, bukan nak untung. Sebab orang yang jaga pun kena bayar juga. Macam hari tu seminar saya bagi diorang berapa? 1,000 lebih. Dekat 2,000 juga. 1,000 lebih lah. Yang jaga, yang bantu masih dengan apa? Farhana. Itu duit saya buat agama, itulah fizik semua. Dah tinggal lagi berapa? 1,000 lagi. Saya rasa ada duit lagi 1,000 lagi. Duit saya yang dalam tabung tu. Yang saya buat kelas fizik semua. Ini pun cikgu sains dah habis SMS. Kenapa dia dapat bayaran rendah? Dia tak tahu. Free. Kadang-kadang kena sukarela tapi tak nak. Kita mengumpat kita jawab dulu ni. Okey, tak apa. Kita lihat sekarang. Okey, ulang balik. Ini adalah geometri. Minta maaf. Geometri kita bahagi. 2y tambah 2 per 2y tolak 4. Sama dengan ini. 2y tambah 11 per 2y tambah 2. Ini darah silang. Darah silang. Sebab masih dengan apa tu banyak tolong. Darah silang. Darah silang. Saya lajukan. 2y tambah 2. 2y tambah 2. Darah silang. 2y tambah 11. 2y tolak 4. Darah silang. Darah silang. Saya lajukanlah. Darah silang kembang. Saya kembangkan 4y kuasa 2. Tambah 8y tambah 4 sama dengan 4y kuasa 2 tambah 14y tolak 44. Tolong kembang, you kena bijak. Saya tak boleh tolong. Lepas tu ini potong 4y dengan 4y potong. Ini pindah sana.
Saya buat di atas 8Y tolak 14Y sama dengan negatif 44 tolak 4. Negatif 6Y sama dengan negatif 48. Maka Y sama dengan 8. Ini jawapan dia. Tolong pakai kalkulator, saya laju. Dia senang. Bila saya dah cakap bahasa Melayu, tajuk janjang pada tahun ini, satu soalan adalah yang ada huruf. Bila ada huruf, kalau aritmetik, kita tolak. Kalau geometri, kita bahagi. Itu saja. Yang lain semua PT3. Okey, lepas dah dapat Y8, selepas dapat Y8, jawablah common ratio. Common ratio ialah R. R ialah ini. Ambil 8 ganti sini. 8, 16. Pakai kalkulator. 16. 16 tolak 4. Dapat 12. T1 ialah 12. Ini 8. 8, 16. 18. 18. Maka 18 per 12. Jawapan dia ialah 3/2. Itu jawapan dia. 3/2. Tak. Dia 3 soalan. Progression 3 soalan. 1 soalan kebat, 2 biasa. 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 Lalat. Satu soalan bebas, 1 kebat. 1 kebat. Okey dah. Jawab. Boleh. Dalam jawapan dalam bentuk perpuluhan boleh. Jawapan dalam bentuk perpuluhan. Boleh pergi ke soalan kedua. Sebab ini baru soalan nombor 9. Ini baru soalan nombor 9. 4,5 korang ada accounts kan? Ada accounts kan? Ya. Dia pusing-pusing sama. Latihan ini dah hantar ke belum? Oh belum. Latihan ini belum hantar ya? Sekejap saya hantar dulu. Takut saya lupa. Saya hantar dulu. Besok ada kelas besok ada kelas. Nanti saya akan bagi jadual. Relax, besok ada kelas. Yang tak ada kita chemistry lama lagi. Kita buat kelas. Yang mana ada. Ini 320 pun saya buat je. Saya tetap buat sebab saya jenis tenaga kuat. Okey, itu habis. Sekarang kita nak pergi ke satu lagi soalan. Ini soalan nombor 10. Tadi 9 soalan nombor 10. Pada tahun ini saya tak tahu. Mungkin GP, mungkin AP. AP di mana dia akan wujud 2 persamaan. Dia akan minta wujudkan 2 persamaan. Manusia. 2 persamaan. Jadikan 2 persamaan. Di mana kalau AP guna EQN anons. Kalau GP 2/1. Kalau janjang geometri ambil persamaan 2 bagi persamaan 1. Kalau janjang aritmetik kita pakai EQN anons kalkulator. Janjang aritmetik. Okey, apa yang paling saya takut kalau ada perkataan exit melebihi dalam soalan ini adalah tolak. Sebelah sini baca, sebelah sini baca. Ini adalah T lah. T. Exit ialah tolak, minus. Okey, itu. Kita lihat berapa persamaan? 2 persamaan. Berapa persamaan? 2 persamaan. Berapa persamaan? 2 persamaan. Kita lihat. Kita lihat dulu. Ini apa? Okey, ini cuba.
Okey dah. Saya ajak. Sudah jawab? Okey, tak tahu buat. Okey, relax. Sekarang kita tak nak buang masa. Okey, kita tak nak buang masa. Pertama baca sebutan keempat. Maka tulis T4 sama dengan negatif 1. Tolong ini yang dipanggil soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Mungkin nombor 11 lah. Dia 3 soalan kan? Okey, ambil formula depan. A tambah. Dia formula dia A lah. A tambah N tolak 1 D. Maka 4 tolak 1 3D sama dengan negatif 1. Persamaan 1. Yang kedua apa? Sebutan kelima. T5 sama dengan negatif 5. A tambah 4D sama dengan negatif 5. Ini persamaan 2. Itu saja. Mak bapa bergembira. Dia punya cara menjawab ialah A, D. Sekejap. Tulis A dan D. A ialah first term, sebutan pertama. D ialah beza sepunya, common difference. Belum menjawab soalan. Saya tadi ada cakap dalam bahasa Melayu. Kalau arithmetic progression kena pakai calculator EQN Anons. EQN Anons. EQN Anons. Tekan mode. EQN Anons. 2, 1 sama dengan 3 sama dengan negatif 1 sama dengan 1 sama dengan 4 sama dengan negatif 5 sama dengan 11. Minta maaf. 11 negatif 4. Negatif 4. Tapi dia nak apa? State the common difference. Maka tulis beza sepunya ataupun bahasa Inggeris tulis common difference ialah negatif 4. Ini jawapan dia. Tulis itu jawapan dia. Tolong itu yang sedang saya ajak. Soalan nombor 10. Tak keluar, saya ada di sini. Tapi saya tak cakap nombor 10 tau. 3 soalan, mana-mana boleh berlaku. Seperti mana yang saya sebut, mana-mana boleh berlaku. Okey, mana-mana boleh berlaku. T4 tolak T3. Tak ikut cara ini. Okey, habis. Soalan kedua. Minta maaf. Soalan kedua, apa dia? As the sum 30. S30. Ada sum S. Formula diberi N per 2. 2A tambah N tolak 1D. Formula diberi. You tak payah hafal. Formula diberi. You tak payah hafal. Formula diberi. You tak payah hafal. Formula diberi. You hanya perlu tahu bila pakai S, bila pakai T. Yang ini pakai S sebab ada sum. Okey, gantikan N. 30 per 2. Kurungan 2A ialah 11. Kan A ialah 11. N. 30 tolak 1. 29. Negatif 4. Pakai kalkulator. 30 per 2. Kurungan 22 tambah 29 kurungan negatif 4. Negatif 14100. Ini jawapan dia. Betul? Boleh terangkan semula yang soalan A. Betul. Ini betul lah. Soalan A tak ada masalah bang. Aduh bang. Soalan A, oleh kerana aritmetik, ambil formula ini. Formula tak payah hafal. N tolak 1D. Ini formula dia. Bacalah sebutan keempat ialah T4. Ambil 4 ganti dalam N. Maka A tambah 3D sama dengan negatif 1. Ini. Kedua sebutan 5 ialah T5. T5 sama dengan negatif 5. A tambah 5 tolak 1, 4. 4D sama dengan negatif 5. Ambillah dua-dua ini, buatlah EQN. Persamaan serentak. EQN Anons. EQN Anons. Lihat lagi.
Ini jawapan dia lah. Saya mau ajar tu bukan ni. Bukan ni. Bukan ni. Ini semua huruf. Okey, cuba. Okey, ni cuba buat. Okey, cuba buat. Dapat? Oh, jawapan tadi ialah negatif 14 apalah. Sekarang cuba jawab ini. Masa tak ada. Kalau soalan tadi kan saya cakap ini kertas satu. Kalau you ada ilmu hitam, berdapat jawapan boleh diterima. Pemeriksa tengok jawapan, tak tengok jalan kerja. Tadi ialah negatif 1410. Okey, saya ajar. Ini aritmetik lantar adalah the sum Sn sama dengan 5444. N per 2, 2A tambah N tolak 1D sama dengan 544. Harap faham. Ini adalah N, minta maaf, tolong dengar. N per 2, N per 2 tak payah N per 2 lah, N lah. N lah 2 ni boleh pindah sana. Maka N kurungan 2, A ialah first term. Ada tulis 7. 7 tambah N tolak 1D sama dengan darab 2. 544 darab 2. 544 darab 2. Dapat 1088. Sekarang ni tak boleh selesai sebab ada D. Maka apa saya buat? Saya baca the n term. Maka Tn ialah 61. Tn kan dia cakap n term. Maka apa formula dia? A tambah n tolak 1D sama dengan 61. Ini formula dia. Ada? Ini kebat. Memang bagus. Ini memang bagus. Boleh saya teruskan? N tolak 1D sama dengan, ini kan 7. 7 bawah sana, 61 tolak 7. Dapat 54. Tahu tak kenapa apa saya buat? Saya nak gantikan ini di sini. Maka N kurungan 27 tambah 54 sama dengan 1088. Tahu macam dapat 54? Ini 61 tolak 7. A kan 7. Maka N pakai kalkulator N kurungan berapa? 14 tambah 54. 68. 68 sama dengan 1088. N sama dengan 1088 bahagi 68. Dapat 16. Itu jawapan dia. N salin. Kalau you tengok buku teks, jawapan dia tunjuk jalan lain. Semua dibuat bang. Belum sekarang. Hari ini tak sempat. Malam ni lah.
Tolongkan itu saja. Dia memang tajuk ini, soalan kedua ini soalan nombor 10 tau. Kita dah bincang 10 soalan, lagi 15 soalan. Banyak weh. 15 soalan. Saya akan sambung lagi besok. Malam ni ada, besok pun ada. Jadual besok, malam ni saya bagi. Walaupun you ada accounts ke apa kata apa. Tengok video lah nanti. Ya, 4:30 habis. Kelas akan habis 4:30. Belum lagi, ini baru soalan nombor 10. Saya nak biar sekurang-kurangnya ada 12-13 soalan. Okey, belum catat. Okey, N dapat 16. Sekarang nak common difference. Maka bila common difference ialah T16 sama dengan 61. A tambah N tolak 1D sama dengan 61. Tadi kan N 16 tolak 1 D sama dengan 54. Tadi kan dapat 54. 15D sama dengan 54. D sama dengan pakai kalkulator 3.6. Ini D. Pakai formula saja. Sebab D ialah beza sepunya. Ikan A7. A7 N16. Salin. Boleh. Jawapan dalam pecahan boleh. Boleh. Malam ni tak tahu habis pukul berapa ya. Mungkin habis pukul 12, mungkin habis pukul apa. Sebab malam ni saya dah ada perancangan dia. Nak kena habis pukul berapa soalan. Okay. Malam ni lah. Okey, kita lihat lagi. Masih soalan nombor 10. Minta maaf, soalan nombor 10. Bolehkah? Tidak boleh. Soalan nombor 10. Bolehkah? The sum of the level first step 5 step 3 boleh. Ini boleh. Okey, cuba. Cuba. Bagus soalan ni. Cuba buat. Dah buat. X tak terlibat. Dah. X tak terlibat. Dah. Sudah. Saya tak nak buang masa. Saya baca bahasa Melayu. Jumlah. Maka ini adalah S. 5 batang. S5 sama dengan 65. 65. Ini ya. The sum bermaksud S. Maka formula dia ialah N/2 sebab dia aritmetik. 2A tambah N tolak 1D. Maka 5/2 2A tambah 5 tolak 1 4D sama dengan 65.
2A tambah 4D sama dengan ambil 65 bahagi 5/2. Mak bapak beli kalkulator. 65 bahagi 5. 65 bahagi 5/2. Dapat 26. Dapat 26. Tolong beri perhatian. Bahagi 2 kecilkan. Bahagi 2 bahagi 2. Maka A tambah 2D sama dengan 13. Ini persamaan 1. Sebab saya nak guna EQN. Anons. Saya nak guna EQN. Kalau kau biarkan pun diterima. Kalau kau biarkan dia 2A tambah 4D sama dengan 26 pun tak apa, dimaafkan. Memang dapat markah penuh. Okey, belum lagi. Yang kedua, beza. Beza mak bapak telah hantar ke sekolah rendah. Perkataan beza bermaksud tolak antara jumlah. Maka S6 beza antara jumlah dan apa? Tak nampak. Dan batang. Ini tak ada perkataan jumlah. Maka S6 tolak T. 4 sama dengan 71. Harap faham apa sedang saya ajar. Bila ada perkataan the sum, maka ini adalah S. Tapi dekat sini tak ada sum, maka T. Itu. Maka saya buat sekarang, minta maaf. Saya buat sekarang, harap faham beza ialah tolak. Saya tulis persamaan pertama A. Saya tulis yang pertama A tambah 2D sama dengan 13. Ini persamaan 1. Persamaan yang kedua, kita nak cari jawapan. Saya padam. Okey, apa formula S? S6. Tadi S5. S6. Tadi ialah S6. Apa formula S6? Minta maaf. Apa formula S6? Buat S6. 6/2. 2A tambah 5D. 5D. Maka ini potong-potong 3. 3 ada ini 6A. 3 ada 2. 15D. Ini adalah T6. Maka 6A tambah 15D. Okey, tolak T4. A tambah N tolak 1D. A tambah 3D. Itu letak di sini. Tapi bila letak kurungan, A tambah 3D sama dengan 71. Sekarang selesaikan. Harap faham. Sekarang selesaikan. Tolong. Sekarang selesaikan. Ini semua asas matematik. Sekarang selesaikan. Macam mana selesaikan, cikgu? Selesailah. 6A tambah 15D. Tolak A, tolak 3D sama dengan 71. 6 tolak ni 5A. 15 tolak 3, 12D. Sama dengan 71. Sama dengan 71. 71. Ini persamaan 2. Letaklah A. Dia nak apa? Panjang yang pertama. Maksud dia nak A lah. A. Tulis juga D. Tapi kita nak A saja. Kita nak A saja. Walau macam mana pun kita jawab EQN. Anons. Anons 2. A. 1 sama dengan 2 sama dengan 13 sama dengan 5 sama dengan 12 sama dengan 71 sama dengan dapat 7. Dapat 3. Tapi oleh kerana dia tanya first 7. Ini jawapan dia. Oh, dia tanya, oh celaka betul. Kedua pun dia tanya. D pun dia tanya. Okey, maka ini 7, yang ini 3. Dua-dua dia tanya. Dua-dua dia tanya. Okey, mana yang tak faham? Beritahu dengan jujur. Saya sedang mengajar soalan nombor 10. Nombor 10 ke? Ya, 9, 10. Ya, 10. Soalan nombor 10 dalam tajuk progression janjang ialah dia 3 soalan. Satu soalan yang ada huruf. Dah habis. Yang kedua dia wujudkan 2 persamaan. Macam inilah 2 persamaan.
Persamaan 1, persamaan 2. Guna EQN anons. Guna EQN anons. Guna EQN anons. EQN anons. Jawapannya dua-dua positif. Dia macam ni. Sekarang ni yang bertanya tu cakap bahasa Melayu. Okey, saya cerita untuk orang Melayu dulu. Bahasa Melayu dulu. Jumlah panjang. Bila ada perkataan jumlah panjang, ini adalah S untuk 5. S5 sama dengan 65. Ini langkah pertama. Ini namanya orang putih the sum. Maka N ialah 5/2. Pakailah dalam formula 2A tambah 54D sama dengan 65. Maka 2A tambah 4D sama dengan 65. 65 bahagi 5/2. Dapat 26. Ini persamaan 1. Jangan buat apa-apa. Biarkan. Bila baca kedua, beza ialah tolak. Dia cakap jumlah panjang S6 patang yang pertama. Maka ini adalah, tulislah S6 tolak, minta maaf, beza 6 batang pen pertama dengan panjang pensel keempat. Di sini tak ada perkataan asal tambah. Maka T4 sama dengan 71. Gantikan dalam formula. Kau bacalah. Given that difference of the sum of the length of first. Maka ini adalah S6. Tolak. Ini the length of fourth. T4. Sama dengan 71. Ini formula dia berbeza. Maka carilah di mana-mana nak cari. Formula dia berbeza. 1T. Okey, ini saya tulis dekat tepi ni. Ini 2A tambah 4D sama dengan 26. Ini persamaan pertama. Nanti nak buat EQN. Saya padam. Okey. Sekarang carilah jawapan untuk ini. Jawapan untuk apa cikgu? S6. 6/2 kurungan 2A tambah 6 tolak 1, 5D. Tak ada sama dengan. Ini potong 3. 3 dah 2. Tulislah dekat bawah ni. S6. S6 tolak ST4 sama dengan 71. Ini adalah 6A. 3 dan 5 ialah 15D. Tolak T4. T4 ialah formula A tambah N tolak 1D. 4 tolak 1 ialah A tambah 3D. Letak di sini kurungan. A tambah 3D sama dengan 71. Selesaikan. 6A tambah 15D. Kembang. Tolak A. Kembang. Tolak 3D sama dengan 71. 5A. 6 tolak 1, 5 kan? 15. Ini tambah 12D sama dengan 71. Ini persamaan kedua. Sepatutnya kalau ikut kertas 2, aku kena buat jalan kerja yang panjang. Yang kaedah sumbat. Kaedah sumbat, symmetric equation, persamaan serentak. Tapi saya tak buat. Saya guna EQN anons. Saya dapat A 7. Saya dapat D 3. Maka panjang pensel yang pertama ialah 7. Sebab dia first. Ini beza sepunya ialah 3. Dapatlah format. Ya, untuk semua persamaan serentak. Untuk semua persamaan serentak. Salin. Ya, formula kena ada. Kena tahu. Formula depan, muka depan ada. Tn, Sn. Ada dua formula. Tn, Sn. Sn bila ada perkataan the sum. Asal tambah. Tn tak ada perkataan sum.
Ini soalan nombor 10 dua persamaan. Tadi huruf. Jangan panik. Tadi huruf. Ini semua kena belajar. Ini belum. Perpuluhan. Ini huruf lah. Sabar, satu lagi. Soalan nombor 10 ni dah 10 soalan dah ajar. Bagus. Kita lega 10 soalan dia ajar. Ini bagus. Ini bagus. Cuba. Cuba. Okey dah. Kita lihat. Saya ajak. Minta maaf. Saya ajak. Sebab masa tak ada. Seperti mana yang saya diajar. 7 term ialah T7. Exit ialah tolak. 10 T10 sama dengan 18. Ini cara yang terbaik yang ikut kefahaman dia. Ini adalah A tambah 7 tolak 1 6D. Tolak bracket A tambah 9D sama dengan 18. Tolong. A tambah 6D. Tolak A, tolak 9D sama dengan 18. A dengan A boleh buang. Negatif 3D sama dengan 18. A, D sama dengan negatif 6. Itu jawapan dia. Salin. Tolong hafal dalam janjang geometri, atau arithmetic progression, exit ialah tolak. Melebihi ialah tolak. Itu saja. Lepas tu tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Exit ialah tolak. Ini beri perhatian Exit ialah tolak. Melebihi adalah tolak. Lepas tu kau baca sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ada sum, S. Kalau tak ada sum, T.
Itu saja. Tolong, ini antara soalan yang top yang anda kena tahu. Ini ya, habis 6. Okey, kita habis kedua. Jadi nak first term, dia cakap the sum of the first 5 terms. Maka S 5 sama dengan 20. S 5 dapat ini 5 per 22 darab 2 AA lah first term. 4D tadi berapa? Negatif 6. 1 tutup sama dengan 20. Maka saya buat di atas 2A tolak 24. Betul? Ini 24 sama dengan pakai kalkulator. 20 bahagi 5 per 2. 20 bahagi 5 per 2. Dapat 8. 8. Maka 2A sama dengan ini tolak bawah sana tambah 24. 32. Maka A ialah 16. Saya lanjutkan sebab dia semua pengiraan. Soalan nombor 10 cantik dah. 10 soalan kita sudah ajak. Maka lega. Kalau anda lemah, 10 soalan dengan kertas 2 cukup anda kredit. Anda kredit. Tapi rugilah biar kita belajar lagi. Mungkin mana tahu soalan ini anda tak boleh buat, soalan lagi satu anda boleh buat. Itu nasib. Dia bergantung pada diri. Perpuluhan. Kenapa jadi S5? Bagus soalannya. Bacalah. Asyik, Jambir, Limai, Syabitah pertama. Maka S5 lah. Kan saya cakap dalam bahasa Melayu, kalau ada hasil tambah S. Kalau tak ada perkataan hasil tambah T. Berapa kali dah bagi tahu? Lepas tu kamu tanya lagi. Kalau orang putih, the sum S. Kalau tak ada sum, T. No. When come out with the question, come out with the exit. You simply put that. If exit is a minus, then see the left and right. Kamu tengok kiri dan kanan. Kiri dia cakap apa? 7. Maka T 7. Right sebelah 10. T 10. Okay, equals to 18. Macam itulah buat. Tak kira arithmetic, tak kira geometri. Kalau dia tulis geometri, formula dia ialah AR N tolak 1. Pakai formula ni. Kalau aritmetik, A tambah N tolak 1 D. Itu ada 2. Ada 2. Hafal ada 2. Paper 2 saya cakap sedekah. Jangan fikir paper 2. Kalau infinity ialah A per 1 minus R. Infinity, ketidakketeringgaan. Ini nanti kita belajar. Tak sempat. Malam ni kita belajar. Malam ni kita belajar lagi. 8.30 sampai pukul berapa tak tahu. Okey, itu saja. Di luar hujan. Setiap orang ada masing-masing cara. Maksudnya ada orang tak masuk kelas saya terus tengok video saja ikut. Semuanya sama je. Yang penting kita punya kefahaman. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.